Macam biasalah kan. Allahu Akbar macam biasa. Itulah kan. Kemudian bila kita nak rokok, kita rokok macam biasa sebab kita tak ada masalah kan. Kita rokok lah macam biasa. I'tidal macam biasa. Macam biasa je lah. Masa nak sujud nanti baru kita duduk. Nah, sujud tu kita duduk lah. Kita sujud kan tu. Ada orang nak buat gitu, buat lah kan. Ada orang nak letak tapak tangan gitu. Tak apa, tapi ada orang pegang kaki ni tak ada. Kalau sujud betul, mana ada orang pegang kaki kan. Maknanya lutut ni sebab kita nak tahan takut terjerumus ke depan kan. Jadi tahanlah badan kita. Tapi kalau ada orang nak sujud, nak anggap tempat ni macam sejadah, dia boleh sujud gitu. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Kalau dia punya badan sihat. Tapi kalau tak begini pun tak apa. Boleh, tak ada masalah tuan-tuan ni. Maka sujudlah. Kemudian duduk antara dua sujud macam biasa. Kan rabbil fili dan sebagainya. Tangan tetap macam tu, kepala tengok tempat sujud macam biasalah. Sujud balik. Macam tu. Kemudian bila nak bangun nanti macam biasa bangunlah. Tapi maknanya bila sujud ni nak bangun rakaat kedua kan dia ada duduk, orang kata duduk istirahat kan. Duduk yang sementara tu. Jadi bolehlah maknanya Allah. Kita buat isyarat macam tu untuk maksudnya ada duduk istirahat tu. Duduk istirahat tu dan sunnah tu. Jadi kalau tuan-tuan bangun terus, kita dah melepaskan satu sunnah duduk Nabi sebelum nak bangun tu. Tuan-tuan tahu kan, duduk istirahat tu, kita sebelum bangun tu kita ada duduk sekejap balik, kemudian kita ke depan dan tangan sunat tekap ke depan. Jangan buat ni. Yang ni ada larangan Nabi. Jangan kita tumbuk lah kan. Ada orang dibangun dengan penumbuk tu. Kan. Yang tu ada larangan. Memang ada larangan. Jadi Nabi tak bagi bangun dengan penumbuk tu. Ada orang dibangun terus. Dia tak dapatlah pahala duduk istirahat tu. Saya bagi contoh lah tuan-tuan. Jadi kalau kita bangun daripada sujud tu kan, kita bangun Allah. Ni sunat ni. Tangan ni mesti ke depan balik. Dan dia mesti kat sini. Bukannya Allah di kat sini. Ada orang dia bangun macam ni. Ini bukan sunnah. Di tongkat ni tak. Maksudnya yang betul-betul sunnahnya mesti letak ke depan balik dan naik dalam keadaan macam tu lah. Tangan tu tolak lah. Jadi ada orang dia bangun gini kan. Maksudnya dia bangun sujud Allah. Ditumbuk dengan itu kan. Yang ni makruh. Ada Nabi sebut. Sebab mana ada sahabat yang mungkin pernah buat benda tu. Jadi Nabi larang. Sebab benda tu Nabi tak bagilah. Dari segi adab dengan Allah ni, tak comel lah kita penumbuk gitu kan. Dengan depan keagungan dengan depan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik.